Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Wa summa ila arwahi walidina wa li ummahatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan kerana sehingga saat ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nikmat iman, nikmat kesihatan masih lagi melekat pada jasad kita. Mudah-mudahan bersama dengan kita pada pagi ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala-galanya dan membuahkan segala-galanya yang baik untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita sudah masuk ke siri yang ke-334, InsyaAllah tuan-tuan. Pada muka surat 506 ayat 29 sehingga ayat 35, sehingga ayat akhir surah Al-Ahqaf. Alhamdulillah. Jadi pada hari Sabtu nanti kita akan masuk pada surah Muhammad, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, macam biasa sebelum kita mulakan kelas, insyaAllah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, kami yakin adanya kebaikan bagi kami semua, bagi setiap kali huruf, setiap ayat, setiap kalimah yang kami nak baca bersama pagi ini, ya Allah. Kami yakin ada kebaikan dan kebaikan-kebaikan itu, ya Allah. Kami mohon padamu di pagi yang penuh kebaikan ini, Engkau sampaikan juga kepada kedua ibu bapa kami, kepada mak saudara, kepada abang adik kakak kami, kepada orang tua bapa mentua kami, kepada mak saudara, bapa saudara kami, nenek moyang kami, guru-guru kami, dan semua kebaikan muslimin, ya Allah. Kau rahmatilah mereka, ampunilah dosa mereka, tempatkanlah mereka bersama orang yang salih, ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khuzaini rahmatika wa zakkirna min نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا الله ولا حجة علينا برحمتك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Kita akan masuk pada ayat ayat 29 sehingga ayat akhir surah Al-Ahqaf, insya-Allah. Sama-sama kita mulakan dengan nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ
يستمعون القرآن. Waqaf jaiz. Waqaf ini waqaf yang sempurna, kita terus sahaja. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وقد أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وقد lagi لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وقد يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Alhamdulillah, selesai round yang pertama. Mari kita tengok round yang kedua. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum, insyaAllah. Yang pertama, wa id sarafna, id zal, id wa id sarafna. Zal tu jangan wa iz, jangan ada qalqalah. Boleh faham tak? Jangan ada qalqalah. Qalqalah jangan wa iz. Okey, selesai. Wa id, lidah kita tekan di gigi depan. Wa id صرفنا منفصل مدعس إليك نفرا إدغام مع الغنة كامل رام jangan duk ram tak mau ram minal jin wajibul ghunnah
يستمعون القرآن. Waqaf di situ dengan waqaf mat, arik di sukun 2, 4, 6 harakat lah macam biasa. Okey, lepas tu sini waqaf yang sempurna, kita teruskan sahaja. Falamma lamma wajibul ghunnah. Okey. Hadaruhu qalu mak munfasil lagi. Ansitu yang situ. Ni pun takut juga. Takut ta tu dia terpengaruh dengan huruf sad. Kita sebut si. Yang situ. Sedap tu. Jaga situ. Tu. Jaga ta tu. Ansitu. Gitu kan. Falam kita waqaf situ tu panggil apa? Mat apa? Mat jaiz. Mat jaiz pula mat asli lah 2 harakat. Okey. Lepas falamma wajibul ghunnah qudiya wallau ila qaumihim mim dengan mim idgham mutamathilain ataupun idgham saghir, idgham syafawi, idgham kamil, boleh kita panggil belakang di situ mim dengan mim. Yang paling penting kalau kita nak sebut idgham syafawi, maksudnya mim dengan mim yang kedua itu yang keluar daripada syafatain. Kalau kita nak bahas dari sudut mim pertama mati, kedua hidup, demi idgham mislain saghir. Idgham kamil, mim pertama mim kedua masuk dengan sempurna ke harfan wahidan, kan, masuk dengan sempurna seolah-olah menjadi satu huruf, ke harfan wahidan musyaddadan, ada syaddah terlepas mim yang kedua. Baiklah, baik. Okay, jadi kita pun yang paling penting baca, kita gerik mulut kita. Ila qaumihim, him apa him lidah munzirin. Kan lidah kita bila kita dengung pada zal itu seolah-olah kita akan bawa lidah ke makhraj huruf zal, tapi tidak sebetullah. Tidaklah masuk terus ke makhraj huruf zal, kita tarik lidah sedikit sebab dia hukumnya ikhfa di sini. Dia bukan hukumnya idgham. Kalau idgham tenang, bagaimana kita matikan zal kita pun akan dengung seperti mana kita matikan zal tadi. Tapi bila ikhfa tak perlu, kita perlu tarik lidah ke tadi zal ni munzirin. Selesai. Kita waqaf dengan arik sukun. Lepas tu qalu ya qaumana ya qaw. Duk ya tengok kat Zahir tadi. Duk bunyi macam pendang ya. Qalu ya ya qaumana mana. Okay, mak munfasil di situ. Najais inna sami'na. Okay, inna sami'na. Baik. Bolehlah, maksudnya tambah inna sami'na. Ni pun satu penyakit ni, jangan duduk sami'. Kan sami'na. Tak mau inna mi'na sami'na. Boleh, insyaAllah. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila. Ban bagi dua berjumpa dengan alif, jadi izhar halqi. Unzila nun dengan zai di sini jadi apa? Jadi ikhfa. Nampak zai kat mana? Tarful lisan ila sanaya sufla. Zai, nampak dia? Zai sin sad az zahar. Hujung lidah menghala ke gigi bawah, pasal di belakang gigi bawah lah. Duduk di
atas gigi. Tak ada. Unzila. Jadi di sini lidah kita akan duduk. Dia duduk dekat-dekat dengan tempat belakang gigi itulah. Bila kita dengar unzila. Lidah. Unzila. Jadi situ senang. Kaedah kita nak dengar. Kita akan cari makhraj huruf. Lepas tu kita akan bawa lidah kita ke hujung lidah ke apa ke berkaitan dengan makhraj tadi ni, pergi ke tempat yang makhraj tadi. Tapi kalau kita izhar, ikhfa, dia tidak masuk seperti mana betul-betul idgham. Kalau idgham senang. So, kalau praktikal kali kita tengok kan, kenapa kita dengar waw kita muncul miwalin, sebab hukum dia idgham. Cuba kita matikan waw dengan alif, au, mulut itu muncul au. Kenapa kita dengar pun sama miwa, sebab idgham. Cuba kita matikan ya pula, ai, mulut kita ada orang tak ada kan, ai, mulut kita ai. Lepas tu kita pendengar mai, sama tak? Sama. Sebab apa? Zat dengan sifat, maksudnya nun mati itu masuk terus pada makhraj dengan zat dengan sifat pada huruf ya. Bagaimana huruf ya? Huruf ya huruf apa? Huruf jauf, huruf ya. Kalau huruf ya mat lah. Kalau ya bukan ya mat, dia bukan huruf. Sebagian ulama kita apa? Mulut juga. Ai. Okey, baik. Tak apalah, yang penting kita dengung tu, walaupun kita orang awam, dia tak lari jauh sangat, bunyi dia tu tak huduh sangat. Gitu. Dengung waw jadi menjadi miu, dia dengung miu, tu jadi huduh tu kan. Kalau waw kita muncul miu mai, kalau ya, gitulah. Baik. Dan sebab tu saya katakan di sini bahawa apa? Dengung idgham dengan dengung ikhfa, dengung idgham lebih mudah. Bagaimana kita matikan huruf tu macam tu lah, memek muka kita, mulut kita akan sama. Tapi kalau kita dengung ikhfa, tidak. Ikhfa 15 huruf dengungnya berbeza belakang. Sebab apa? Makhraj yang berbeza. Melainkan huruf-huruf yang makhraj sama. Dal, ta, ta, zal, tha, dha. Dan itu huruf yang sama. Jadi maka kita dengung sama lah. Kaedah dia. Boleh faham lah? InsyaAllah. Baik. Jadi sami'na, jangan duk sami' tak mau sami'na. Okey. Ya qaumana inna tak mau inna sami'na tak mau sami'na. Kita banun izhar dengan ikhfa, unzila min. Okey, hukum dia di sini hukum dia iqlab. Apa hukum iqlab? Maksudnya nun mati itu ditukar kepada mim. Sebab tu kalau kita tengok di situ, pada nun tu dia ada mim yang ada ekor di situ. Di situ tu dia tukar tu. Jadi maksudnya di situ okey. Itu hukumnya iqlab. Dengung iqlab ni dengung apa? Kita tajuk kita ma'abaqail ikhfa. Kita akan dengung cara ikhfa. Sebab itu kita dengung nun mati jumpa dengan ba, kita tak dengung tutup mulut. Kita dengung renggang ataupun letak bibir lembut-lembut, mim ba'di ataupun mim ba'di. Gitu. Kita tak dengung mim. Sebab apa? Sebab dengungnya adalah dengung ikhfa, bukan dengung idgham. Kalau dengung idgham sah-sah. Kita akan dengung macam ni, mim ba'di. Faham? Sebab tu dia jadi tak rapat mulut sebab dia ikhfa. Selesai. Okey. Min ba'di Musa, kita waqaf di situ dengan mat asli lah. Di situ waqaf jaiz. Maka kita boleh ambil balik pada unzila min ba'di Musa musaddiqan li qalli. Ni bagi dua jumpa dengan lam. Idgham bila gunnah kamil, masuk dengan sempurna. Cuma di sini jaga perangai kita, huduh-huduh tu buang elok-elok, beli dalam parik habis buang. Jangan duduk dengung macam ni, musaddiqan lima. Dengan sekadar ada connection, qalli siratal ladzi musaddiqan lima. Jangan sampai orang dengar kita seolah-olah macam dengung dan kita panjang, musaddiqan lima. Tak mau macam tu. Boleh nah? InsyaAllah. Baik. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi
Okey, sini mak apa? Mak munfasil lah. Okey, mak munfasil, mak jaiz panjang 4 harakat. Waqaf di hujung tu kita boleh waqaf berhenti kalau tak cukup nafas, boleh berhenti ilal, tapi berhenti dengan tepat lah. Berhenti dengan akbarul kubra, kan, maksudnya haqqa ilal haqqa. Tu kaedah dia, tak boleh ilal haqq, hilang kepada sahih yang paling besar ni, kubra ni. Jadi sebab dia ada syaddah, maka kita akan tahan dan melantun qalqalah itu sampai kadar 2 harakat, haqqa, gitu. Dan ya qari duduk baca dan tilawah tu, gitulah. Baik. Kalau cukup nafas, teruskanlah. Ilal haqqi wa ila siratim. Jadi kalau kita berhenti ilal haqqa, kita ambil balik. Lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila siratim. Awak dua di bawah jumpa dengan mim, jadi idgham ma'al gunnah kamil mustaqim. Qaf ni satu hal lagi. Qaf ni ingat dah. Qaf ini bila dia berbaris kasrah, kan, segala perangai isti'la dia, jahar dan syiddah dia tu, jangan kita bawa bila dia baris kasrah. Jangan sampai mustaqim. Tu orang tak mengaji. Dan kita kena ringankan, nipiskan. Tapi dia tetap kekal dengan sifat-sifat dia, cuma dia berbaris bawah. Baris bawah ni macam seolah-olah Abang Sufian kita apa tahu ni, seolah-olah Abang Sufian kita ni dia marah, tapi dia duduk atas kerusi, jadi kurang dia marah dah. Kalau dia biarin, asyik elak makan penumbuk. Kan? Gitulah. Jadi di sini kita kena ringan. Kalau kita dulu, saya talaki dengan almarhum Datuk Hassan Zahari di Masjid Negara tu, dia kata apa? Mulut kita tarik ke tepi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, supaya qaf itu dia tak bunyi mustaqim. Mustaqim, nipis. Boleh? Alhamdulillah. Baik, selesai dia itu. Okey, ayat yang ke-31 pula, ya qaumana. Qaf ni pun kena jaga. Qaw, nanduk kau, qaw. Ya qaumana, na mak mufasil. Ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum. Ya dengan dia matikan ghain, jadi yaghfir lakum, yaghfir, kan tafkhimkan ghain itu, yaghfir lakum, kan idgham mutamassilain itu ataupun idgham mislain saghir. Min dhunubikum, nun dengan zal jadi ikhfa, dhunubikum, boleh berhenti di situ, waqaf. Okey, waqaf jaiz. Lepas tu ambil balik yaghfir, ghain tu bersama dengan yagh itu jadi istifal. Apa ayat tentang muncul yaghfir ghairil maghdu, tak boleh duk mar ataupun atau ma'du jahannam. Mar hilang sifat tafkhim, maghdu di sini yaghfir, fir yaghfir, nipis karafir lakum min dhunubikum wa yujirkum. Okey, dhunubikum wa kumwa, mim dengan alif waw jadi izhar syafawi. Okey, lepas tu wa yujirkum, jir tak mau jirkum, wa yujirkum idgham mutamassil di situ sama, min'a izhar halqi, azab bin pun izhar halqi, alim. Baik. Wa man la yujib, man la, nun dengan lam jadi idgham bila gunnah kamil. Wa man la, jangan duk sampai wa man la, tu jahannam tu. Sudah nak dengung, nak panjang dan sebagainya. Dengan sekadar ada connection macam saya kata tadi, hudallima. Di sini wa man la yujib qalqalah kan ba. Yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin bimu'jizin, bagi dua jumpa dengan fa jadi ikhfa
fil ard, fil ard. Waqaf di situ pun boleh. Situ waqaf jaiz. Okey. Maka kita pun ambil lagi. Falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min nun dengan dal jadi ikhfa. Dunihi sini maksilah tawilah. Okey, maksilah tawilah panjang 4 harakat. Awliya sini pun mak wajib kita waqaf dengan 4 harakat ataupun diharuskan dengan 6 harakat. Awliya 4, awliya 6. Boleh ya? InsyaAllah. Lepas tu ula mak muttasil, mak wajib. Ika fi dalalim idgham ma'al ghunnah kamil mubin. Selesai dengan ma'arif disukun. Seterusnya ayat 33. Awalam yarau, awalam ya, lam ya izhar syafawi. Awalam yarau anna Allah an wajibul ghunnah. Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya mim dengan ya jadi izhar syafawi. Wa lam ya'ya bi khalqihin. Nampak? Walam ya'ya mim dengan ya dari izhar syafawi. Ya'ya bi khalqihin wajibul ghunnah itu. Okey, seterusnya kita ambil balik di situ boleh waqaf jaiz. Waqaf jaiz kalau bila berhenti bi khal, tapi nak berhenti kena elok lah wajibul ghunnah tu. Bi khalqihin dengung elok. Betul, ambil balik. Walam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala biqadirin ala bagi dua berjumpa dengan ain jadi izhar halqi ala dengan mak munfasil ay idgham ma'al ghunnah kamil naqis ya tak ada syaddah naqis dia panggil ay yuhyiyal mauta jangan duk yuhyiyal mauta mauta dengan mat asli di situ. Selesai. Bala waqaf itu dengan 2 harakat lah jadi mat. Kadar waqaf mat munfasil ataupun mat asli pun boleh. Innahu ala in wajibul ghunnah nahu ala kullahu izhar mat apa maksudnya qasirah 2 harakat huwa ala kulli syai'in dengan qaf jadi ikhfa qadi. Tengok mulut saya qadi. Itu kaedah kita waqaf dengan ra nipis. Nampak qa senyum terus qadi. Lidah lakal kita la di tempat ra ar qadi. Jangan duk qadi. Mula-mula kita tarik senyum, lepas tu kita pergi duk buncung. Yang tu pun tak mau. Mesti maintain dia qadi. Gitu saja turun nipis. Baik. Ayat 34. Wa yawma yu'radu alladhi wa yawma yu'tama yu'radu alladhina kafaru 'alanna wajibul ghunnah 'alannar dengung dan juga kita waqaf itu waqaf jaiz. Waqaf yang sempurna. Tak payah ulang dah, patut terus saja. Cuma kita waqaf itu dengan ra tebal lah. Alan dengung patut nar ra tebal. Okey. Alaysa hadza bil haqq. Itu waqaf dengan pada qaf yang ada syaddah akbarul kubra.
قالوا بلى وربنا 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 را تما وربنا وقف dengan mak mufassir mak asli. قال فذوقوا العذاب بما كنتم dengan ta jadi ikhfa, kuntum tak mim dengan ta jadi izhar syafawi, takfurun tak hamas kaf, takfurun. Baik, ayat yang terakhir surah Al-Ahqaf, fasbir كما صبر أولو العزم من الرسل رتبل الرسل ولا تستعجل لهم جلهم كأنهم alif dengan nun dengan wajibul unnah, كأنهم يوم mim dengan ya jadi izhar syafawi, يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا. Kalau waqaf yalbathu dua harakat, kalau sambung yalbathu panjanglah munfasil 4 harakat. Illa sa'atan idgham ma'al ghunnah kamil, min idgham ma'al ghunnah kamil lagi, nahar rotban payah, nahar muncung tak apa, puncak awal. Lama-lama bila dah kita pandai cari makhraj huruf ra nanti, nahar cukup dah bunyi dengan gerakan lidah itu, takrir lidah dan sebagainya, sifat pada ra rutban. Baik, fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Kita waqaf mi'arif disukun, alhamdulillah. Selesai round yang kedua, round yang berkaitan dengan perbahasan hukum-hukum tajwid, alhamdulillah. Mari kita masuk round yang ketiga, kita nak ulang balik, perbetul balik bacaan-bacaan kita yang salah tadi, insya-Allah. Sama-sama kita ambil pada ayat atas. Okey, kalau sikit ni pukul 9 ada bengkel. Bengkel, okey. Baik, sama-sama. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض
فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Alhamdulillah, selesai round yang ketiga. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia kali ajar dah ni. Senyum mak ayah kita, senyum arwah ayah saya ni. Tuan-tuan bahagia mereka ni. Pagi ni ada anak-anak mereka yang soleh dan solehah, duk mengaji Quran, duk niat pula pahala untuk mereka. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang penuh kebaikan ini, ya Allah, ni kami nak baca lagi ni, ya Allah, untuk round yang keempat ni, ya Allah. Muka surat yang sama, ya Allah, ampunkanlah dosa kami seandainya ada lagi sisa-sisa kesalahan dalam bacaan kami. Seandainya adanya kebaikan, ya Allah, Engkau sampaikanlah juga kepada kedua ibu bapa kami, kedua mak mertua, pak mertua kami, abang adik kakak kami, mak saudara, bapa saudara kami, nenek moyang kami, dan guru-guru kami, dan sahabat andai kami, ya Allah. Engkau bahagiakanlah mereka dengan sebab kebaikan bagi ini, ya Allah. Bahagiakanlah mereka, sejahterakanlah mereka, ampunilah dosa mereka, wahai mereka, tempatkan mereka bersama orang yang soleh, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahim. Orang terakhir 4. Okay, boleh insyaAllah sama-sama bagi lagi. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita hari ini siri yang ke 334 dah tuan-tuan. Masuk 26 dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima doa kita, memakbulkan doa kita. Yang paling besar sekali kita berhajat minta Allah Ta'ala sejahterakan ibu ayah saya, arwah ayah saya, arwah mak ayah tuan-tuan, semua. Mudah-mudahan dia bahagia di sana pagi ini, relax dalam alam razak di sana, insyaAllah. Kira tu dulu untuk pagi ini, tak boleh sembang panjang. Tanda bengkit pula pukul 9, nak minum-minum sikit saat. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi hari Sabtu pagi, insyaAllah. Mungkin pukul 7 macam tu, ataupun 7 lebih sikit. Saya akan bersiaran insyaAllah daripada mana? Daripada Melaka, Asahan Melaka Camp ni, apa dia ni, MSSN, Majlis Sukan Negara Asahan Melaka. Kami ada Mega Ride BMW, insyaAllah pagi-pagi tu habis kuliah subuh kita akan meji insyaAllah. Okay, jam 7 saya akan maklum nanti 7 ke 7 sukun nanti insyaAllah. Okay, dah tu dulu untuk pagi ni. Minta maaf banyak-banyak melawak dan sebagainya. Okay, jangan lupa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa wa dhahaba humumina wa humumina ya Allah bi rahmatika. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afat wad-da'imah fid din wa dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam.